Ramai cakap tunggu motivasi baru nak mula. Tapi nak berjaya bukan motivasi. Yang you perlukan disiplin. Lagi penting. Motivasi datang dan pergi. Hari ni you semangat, esok you dah malas balik. Kalau you bergantung pada motivasi, you akan stuck. Sebab you asyik tunggu mood datang. Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya dapat manfaat kepada semua. Tapi orang yang betul-betul berjaya, dia orang buat juga walaupun tak ada mood. Itu bezanya, dia disiplin. Contohnya, orang yang nak sihat, dia akan tunggu rasa rajin baru nak pergi gym. Sebulan sekali pun belum tentu dia pergi. Tapi kalau orang yang disiplin, dia pergi tak kira hujan, malas, penat. Sebab dia tahu hasil datang dari konsistensi, bukan dari tunggu semangat datang. Kalau you nak berjaya, jangan tunggu mood. Buat apa saja yang you perlukan. So cepat, jangan tunggu mood baru nak mula. Komen nak kat ruang komen atau pergi profile Dennis. Klik link kat bawah atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Let's join Dennis.